Hai, Assalamualaikum dan selamat kembalilah ke channel Bluesy. Entahlah, aku rasa nak tukar nama lah, tak sedap dah nama tu. Aku dah banyak kali cakap tapi aku tak terbuat-buat lagi. So, hari ni aku ada satu barang special lah, iaitu DJI Osmo Nano. Ya, aku beli official daripada DJI dekat dalam Shopee lah sebab harga dia murah sikit. So, ni adalah Osmo Nano 64GB, korang boleh nampak kat situ 64GB. Okey, dan mic yang aku guna ni adalah mic DJI lah. DJI Mic Mini yang diorang kata sesuai lah sebab aku dah ada drone DJI dan aku ada mic dan aku dah ada Osmo Nano. So, kemungkinan besar lepas ni kita akan keluarkan satu segmen barulah kat dalam kita punya channel dan aku akan tukar nama lah yang appropriate sikit. So, jom kita tengok ada apa dapat ni. Sebenarnya aku dah buka dah sebab aku nak dapatkan waranti daripada supplier tu lah. So, apa yang set yang korang dapat, simple saja, tak ada set apa-apa pun, tak ada dapat barang free pun kalau korang ambil barang daripada official DJI lah. So, apa yang korang dapat adalah stiker samping-samping dalam ni lah. Apa yang korang dapat adalah kamera, layar, dock, magnetic ball joint, protective film, charger, magnetic head clip and documentation lah. Dalam ni ada dia punya aksesori lah. Dan inilah kamera Osmo Nano ni. Osmo Nano ni nampak macam kecil, comel lah, nampak okey je. Nampak okey lah bagi aku okey. Dan aku malam tadi sebenarnya aku dah buat satu video. Tapi sebab suara aku macam kuat sangat, so aku tak buat lah. So aku fikir aku akan buat balik lah video ni. Sebenarnya Osmo Nano ni dah keluar lebih kurang dalam dah dekat setahun juga kot. Lebih hampir-hampir setahun lah dan agak lambat lah. So bagi aku benda ni comel lah, kecil dan aku ada motor sekarang. So kemungkinan besar memang kita akan jadi rider lah. Kita akan buat POV rider, kita akan buat satu segmen kita ride mana-mana lah. Kemungkinan besar sekitar-sekitar kawasan sini sajalah tapi tempat yang menarik lah. So next, okey dalam ni korang dapat barang-barang ni lah. Ni yang dia kata magnetic head clip tu, visor clip ke apa. Boleh clip kat motor korang, windshield. Lepas tu kabel dan ni lah ball joint dia. Sebenarnya suction cup ni dia boleh buka tau. Tengok aku pusing. Boleh buka. Tu dia. Dia akan tinggalkan macam ni. So kalau macam korang ada beli barang daripada Shopee yang ball joint macam ni, yang macam apa, macam pisau lipat punya style yang dia sangkut kat side mirror. Terus kita unlock autofocus kita. Okey, tak payah. Okey, ni lah ball joint kita. Kenapa unlock dengan autofocus? Okey. Ni lah ball joint dia. Okey. Ball joint dia sebenarnya korang boleh buka dia punya atas ni, baru aku perasan. Aku baru perasan lah, aku beli kat Shopee dalam harga dalam RM10 berapa, korang boleh buka. Dan yang ni korang boleh tanggalkan lah. Korang boleh pakai terus dengan DJI. So, dia akan tanggal jadi macam ni. Benda ni korang boleh pakaikan dengan yang ni. So, korang tak perlu beli apa-apa barang lagi. Korang beli phone holder dekat Shopee yang pakai ball joint macam ni, yang harga dalam RM10 ke RM12 je. Lepas tu korang pairkan dengan benda alah ni. Korang buka suction cup dia, masuk, settle, complete. So, daripada pengalaman aku guna, test lah malam tadi kan. Benda ni macam agak cepat panas. Dia kecil sebenarnya, besar tapak tangan je. Dan tu adalah benda yang aku tak boleh nak elak dah untuk DJI ni. Sebab memang kalau banyak review pun memang kata memang dia cepat panas. Dan kenapa aku pilih DJI kan? Sebab aku cuma minat dengan DJI. Lagipun aku dah ada DJI Neo. DJI Neo tu lah barunya aku beli yang FMC, bukan yang FMC yang pakai remote lah, bukan yang pakai goggle, bukan FPV punya lah. So next aku beli DJI mic sebab aku nak pairkan dengan aku punya DJI drone. Lepas tu last ni aku beli DJI Osmo Nano sebab aku nak buat konten lain pula. Lepas ni mungkin aku akan buat konten kita macam berjalan mungkin di tempat-tempat perangingan lah. Tapi setakat ride lah, tengoklah kesempatan tu macam mana. Dan tu sajalah. Benda ni bolehlah kira okeylah. Bolehlah sebenarnya. Sekejap aku hidupkan jap. Aku dah sync dengan aku punya akaun DJI. So okey je lah. Okay ni, comel lah. Dia punya feature dia pun boleh dah lah. Okey dah, sesuai dah.
Gambar not bad, memang agak best jugalah. Dia lagi proper lah kamera ni banding daripada telefon kan. So, that's all lah. Aku tak nak review banyak sebab aku pun tak pandai sangat. Aku dah malas sebenarnya nak buat YouTube ni, tapi aku nak buat juga sebab minat je, isi masa lapang. So, that's all lah daripada untuk hari ni. So, okeylah, baiklah. Jumpa di next video yang akan datang lah. Aku akan try buat video yang pendek-pendek je, mungkin bawah daripada 5 minit ataupun bawah daripada 10 minit lepas ni lah. Sebab macam aku pun takkannya pakai IT ke pakai tech sangat, memang tak ada lah. So, lepas ni aku akan try tukar aku punya style YouTube lah. So, that's all for me. Itu sahaja. Okay. So, jumpa next video. Like and subscribe lah kalau korang suka dengan cara aku buat presentation ni. Walaupun sebenarnya aku main lenjan je, main terjun je. So, gitulah. Alright, so jumpa lagi di next video.